Okey, isyarat dah diberikan. Jadi dengan ini saya mempersilakan untuk anda semua, Yana Samsudin dan juga kumpulan Shiro. Berikan tepukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semuanya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wawa semput. Hai. Wawa. Apa? Okey, kita nak tanya sekarang Kan sekarang ni ramai sangat. Kalau kita tengok orang couple-couple naik motor sama-sama, betul tak? Ramai yang naik tu, betul? Kan? Jadi kita nak tengok kat sini macam mana kalau kita pula nak mengurat wawa semput naik motor. Boleh ke? Sombongnya. Okey, kita try. Wawa. Hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita soleha. Off radio ni. Yang ni macam best je sebab dia datang terus nasyid. Alah. Saya baru balik pada surau tadi. Oh ya ke? Alhamdulillah. Allah Akbar. Ustaz! Bohong Ustaz. Senyum buat apa? Tu. Ajak. Minta tolong jangan main kat gambar bapak saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Bergetar tulang rusuk. Saya rasa awak sakit ni. Sakit? Weh. Kau tak payah nak berlakon baik lah kat sini. Bila aku nak ngurat je, kau nak berlakon jadi baik. Alamak, poyo lah mamak ni. Muhammad Zaki Barber. Minta tolonglah. Janganlah buat macam ini kat wanita. Kan tak baik tu. Tadi nama dia kata dia Syahidan. Dia bukan Syahidan. Syahidan Zaki bin Barber. Dia bukan Syahidan. Dia syaitan. Oh, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dulu lah dekat bus stop kan? Jadi dah berpunya ke belum ni? Yang betul-betul ke yang tipu-tipu? Kalau betul pun tipukanlah. Kalau betul pun tipukanlah. Tipulah, masih single. Wah, belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi. Kalau belum kahwin lagi, kahwinlah lagi. Wah, aku cakap kau buat apa dengan mamak poyo ni? Sekolah agama darjah 2 pun tak lepas tau, duk darjah 2. Ni, kau ikut aku. Aku boleh up motor, serap, pacak. Hari tu awet lama aku cerita dengan kau. Aku up, sap, shawl siap kena lain putih lagi. Shawl melambai-lambai lah. Betul. Sebab tu awet dia sekarang kerja JKR. Dia buat lain jalan awet dia. Ya saya. Saya ingat di PKL. Di PKL tukang saman. Dia lain. Yolah aku tukar saman ke apa kau ni. Macam mana cara kau nak menguat perempuan ni? Kalau betul-betul punya lah. Yang betul-betul baik. Dia ada motor. Sekarang dia ajak Wawa naik motor sama-sama. Dia kata tak mainlah Wawa balik mengaji asyik jalan kaki je kan. Seorang-seorang. So dia dah ajak naik motor. Kempit. Oh iya ke? Dia ada motor. Saya ada iman. Alhamdulillah. Ting 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 ting. Iman boleh up motor boleh up. Kau tengok Nur Iman bin Muhammad Rashid boleh up motor. Jadi macam mana? Saya ke dia yang awak pilih? Susah juga kita nak fikir ni kenapa kepit sangat ni? Wawa, aku cakap dengan kau engkau kalau kawan dengan budak nerd ni, bosan hidup kau tau. Engkau kalau jalan dengan aku boleh pegang tangan kau. Kita jalan kat SACC Mall tu. Jalan sap, serap. Kalau jalan dengan budak poyo ni, mesti jalan, awak sana sikit. Awak sana sikit, tak boleh bersentuh, babe. Tak best. Memanglah. Bukan Wawa jahat dalam cerita tu. Tak. Kita jalan memang tak bersentuh macam tu kan. Cuba tunjuk kita jalan. Jom. Kembang di Palu, pengantin malu. Nampak? Nampak? Sikit je. Sopan dia, nampak? Jadi pilih saya lah. Susah juga saya nak pilih ni. Pilih saya lah Kita nak pilih yang mana Saya Yang kanan ke yang kiri?
Sudah menjadi lumrah Cuy. kehidupan di dunia. Wawa. Sekejap. Belum habis lagi. Yang kanan ke yang kiri? Alhamdulillah. Yang bawah weh, dia kata. Ya Allah. Hai. Jadi Hampa semua tolak kanan, Wawa. tolak kiri. Yang depan juga. Yang depan. Sebab dia orang ni bagus. Dia orang ni malam-malam merdeka. Malam merdeka. Bagus. Allah. Hai. Malam merdeka dia apa? Malam New Year ni. Itulah berkawan lagi dengan syaitan. Kan dah termasuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Dia orang pergi ke Akbar. taman ilmu. Betul tak? Ya Allah, Betul. Syukur. Tapi Susah betul. tau nak jumpa. Masa ni lah kita cari jodoh. Betul. Jangan jumpa di depan toilet lah. Di depan pintu tempat lain lah. Biar di sini. Macam apa Ustazah ni? Nur Baiyah pula kau bercakap. Kenapa? Ni kenapa? Nak pergi toilet ke apa? Tak. Kenapa aku yang dapat watak jahat ni? Jahatnya. Tak. Tulang rusuk bergetar. Tak kira lah. Kalau tengok dia. Aku tak ada buat Kalau tu apa-apa. orang ada iman memang macam tu. Tulang rusuk bergegar. Sebab dia orang ada iman kan. Dia iman dia berkontrol tulang rusuk bergegar. Kalau orang macam aku, iman yang biasa-biasa, nampak tu, bergegar tulang rusuk. Dua-dua. Tunggu. Jadi saya lah kalau macam itu saya beritahu bapak saya lah. Bapak awak? Pak, Alhamdulillah dia dah setuju dah, Pak. Dia cakap. Cakap, Pak. Kesian kau tengok, Wah. Kau tengok. Walaupun dia begitu baik, belum tentu dia elok. Muda-muda gila cakap dengan gambar. Kau tengok. Kau nak pilih dia lagi? Kau tengok muka lah, kemain punya licin. Muka dia semut jalan terpelecok. Pak, kau tengok bapak aku cakap, mu bengong. Wawa, Ya. kau boleh buat pilihan tak? May Okey. I, mana bunga? Disebabkan nak pilih jodoh ni. Ya. Benda yang sebenarnya taklah susah sangat. Tapi dia susah juga. Nampak tak? Betul. Dia macam ada mi, dalam tu ada udang. Apa kata? Apa kata daripada saya ikut dia naik merempit, saya nak tanya banyak soalan dengan ustaz-ustaz kita. Betul tak? Lebih baik kita tanya dengan orang yang lebih arif. Alamak. Arif. Boring lah. Ni mesti nak panggil backup lah ni. Mestilah bro. Aku nak panggil. Aku punya bapak kau Tak ada kisahlah. juga, Aku tetap dengan karakter jahat aku. Weh, jangan main-main weh. Nanti aku panggil backup aku. Ada orang datang ni. Panggil lah backup kau. Ni aku tak boleh. Nak ajak gua merempit lah bro. Tengok. Mari kita panggil ustaz. Ustaz Hazlin Bollywood. Yeah. Mana ustaz? Ya Ustaz.